Allah. Cuba kita kira. Kita dengan Nabi Muhammad 1431 tahun dah. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 610 tahun. 2000 dah. Dikatakan Nabi Syis hidup 3000 tahun. Yang kasar-kasar kita ada berapa? 5000 lah. Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Ada kata umur dia 1350 tahun. Tak apalah, kita ambil 1000 je. 6000 dah. Nabi Adam Allah turunkan ke bumi. Lama mana dia hidup di bumi, Allah Maha tahu. Tapi Nabi Adam meninggal dunia 1000 tahun lepas tu muncul Nabi Nuh alaihi salam. 7 lah. Dah 2012. 7000 tahun. Maknanya hari 13 ni tak ada dah. Kiamat dah tu. Itu kali itu jangkaan. Tapi tanda-tanda kiamat kecil berlaku dah. Ini belaka dah. Mungkin beliau tak tahu lagi bazar Ramadan tu. Tapi lepas pada nak lancar sekolah hamil, marilah. Puting beliau mari. Habis nyangkap kenapa. Tak apalah, bukan urusan kita menentukan kiamat. Ini urusan Allah. Urusan kita menunaikan tanggungjawab yang Allah perintah. Ya ayuhan nas, tubu ila Allah qabla an tamut. Hai manusia, bertaubat, kembali kepada perintah Allah sebelum kita mati. Ada canda Allah terima taubat kita? Ada. Tuan-tuan, kita baca sejarah Wahsy ni dia bunuh pak saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib dalam peperangan Uhud. Kita tak pernah bunuh orang. Wahsy ni bukan sekadar tombak sekali, dia cencang Hamzah bin Abdul Muttalib. Waktu Nabi duduk Mekah tak terbuka hati nak masuk Islam. Lepas bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, beberapa tahun lepas tu terbuka hati nak masuk Islam. Wahsy, kalau dia sangkut tu pasal pak saudara Nabi, dia bunuh. Tapi tu bukan hati nak masuk Islam. Dia hantar surat ke Rasulullah daripada min Makkah ila Madinah, daripada Mekah ke Madinah. Surat lambat sampai, tuan-tuan. Masa tu tak ada Proton X Zora, tak ada. Lambat, pakai unta. Dia hantar surat. Dia tulis apa? Uridu an aslam walakinna ayatan min ayatil Quran mana'atni min dukhuli. Dia kata, ya Muhammad, saya nak masuk Islam, tetapi ada satu ayat dalam Quran yang menegah saya daripada masuk Islam. Terhalang dia nak masuk Islam kerana ayat itu. Dia tulis ayat itu. Orang kafir ni tulis ayat. Mana tulis ayat? Orang kafir baca Quran kerana nak tahu, kita ada. Tapi kalau baca Quran kerana nak menghina, kita marah. Isu tu tu. Itulah ayat Quran tu. Ayat 68 surah Furqan. Apa ayat tu? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Ayat itu cerita tentang sifat orang beriman. Tak syirikan Allah, tidak membunuh, jiwa yang tidak berdosa, dan tidak berzina. Kata Wahsy, tiga-tiganya aku buat belaka dah. Ini yang menghalang aku nak masuk Islam. Boleh tak? Bolehkah aku masuk Islam? Tuan-tuan, Nabi hantar surat kan? Jawab. Nabi hantar surat, ringkas dia jawab. Nabi sambung ayat tu, ayat ke-70. Illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali mereka yang bertaubat, mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh. Kalau kamu bertaubat, kamu beriman dan kamu beramal soleh, Allah tukar amal-amal buruk yang lama tu, dosa-dosa kamu kepada kebaikan. Diampun hak. Nabi jawab. Wahsy ni tak puas hati lagi. Dia hantar surat. Dia kata ayat tadi tu ada hujung sekali.
wa amila salihah, beramal soleh. Yang ni aku rasa tak mampu. Bila masuk Islam mesti kena beramal soleh. Yang ni aku memang tak mampu. Tuan, Nabi hantar surat balik, Nabi tulis ayat Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ni jangan syirik dah. Dosa syirik Allah tak ampun, Allah ampun dosa lain. Apa makna tuan? Nabi tak nak beratkan Wahsy ni baru nak masuk Islam. Orang baru nak masuk Islam ni jangan cakap bab mazhab, pentingnya. Orang kawan ni kata hang sembahyang tak betul, tangan kena tok sini. Sebab dalam Quran kata fasalli li rabbika wanhar. Wanhar tu sembelih tu. Sini. Tok sini meh. Mari kawan ni kata dak, kena tak ada. Kawan ni pula kata dak, Syafi'i kata kena letak atas pusat. Mari puan Nabi kata dak, muka buncit kena letak bawah. Tuan. Jangan cakap bab mazhab mau masuk Islam tuan. Penting bala dia. Cakap bab asas dah lah. Nabi kata jangan syirik dah. Wahsy tak puas hati dia atas soal. Dia kata boleh ke Allah terima taubat aku? Pasal dia rasa banyak dosa sungguh. Lawan Nabi, musuhi Nabi, bercita-cita nak bunuh Nabi. Boleh ke Allah terima taubat aku? Nabi tulis surat, Nabi tulis ayat Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hamba Allah yang melampaui batas, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah diampun semua dosa. Kalau Wahsy pun setara itu tuan-tuan, Allah terima taubatnya. Kita yang sudah Islami jangan putus asa, tingkatkan amalan kita bertaubat kepada Allah sebelum mati. Ini Nabi pesan. Nabi dia tak tinggal harta, ini yang dia tinggalkan, ilmu yang bermanfaat. Ya ayyuhan nas tubu ilallah qabla an tamut. Hai manusia, bertaubat kepada Allah sebelum mati. Pertama. Yang kedua, dalam khutbah itu Nabi pesan, wabadiru bil a'malis salihah qabla an tushghalu. Segera melakukan amal saleh sebelum datang sibuk. Sibuk ni banyak jenis lah. Sama ada sibuk menguruskan harta pun ya. Ada orang dia ada 40 syarikat. 40 syarikat tak ada nak duduk dalam majlis ilmu. Sudah imam beri salam, bergegah nak keluar, maksurat tak ada baca. Kita lah mana? Imam pula baca panjang. Apa imam ni lambat. Misalnya 40 syarikat, 50 syarikat, dia nak urus, sibuk, tak ada masa. Ataupun sibuk dengan sebab penyakit. Waktu ni segar lah. Sikit lagi kena gaul, kena cuci darah, dialisis, diabetes, penyakit macam-macam lagi tu. Penyakit apa? Chikungunya. Tak pernah ada. Sejak ada tertentu yang chikungunya tu. Jenis nyanya betul ni. Ini penyakit orang Bangladesh katanya. Jadi esok waktu kena gaul, waktu lumpuh baru nak pergi masjid. Allah. Ada orang rumah dekat masjid, tak mari-mari. Akhirnya satu tempat saya tak nak sebut tempat mana, rumah dekat masjid. Akhir sekali kena kecil mandi, kerak pula kerak. Tak ada mari dah. Hari Nabi kata, badiru, segera melakukan amal soleh. Waktu-waktu tu kita boleh buat, waktu tu kita buat. La tuakhir amala yaumika ila Allah. Jangan tangguh amalan hari ini kepada esok hari. Hari ini boleh buat, hari ini kita buat. Jangan tangguh. Supaya nak bangun subuh lah. Jangan tawar-menawar dengan tidur ni. Loceng bunyi dah pukul 5. Lambat lagi azan. Sikit lagi tu Allah. Nak kalau tidur